Nana dapat pindah sekolah Seremban. Hari Khamis result pindah keluar. Nana langsung tak berharap, tapi bila cek, Masya Allah, lepas 4 tahun Nana dapat pindah Seremban. Nana sangat bersyukur, tapi at the same time Nana sedih sangat. Tempoh 22 tu mana makan dari atas sekolah Melati. Sedihkan kita boleh tak? Nana sendiri pun terkejut dengan keputusan ni. Time ni guru besar pun tak tahu lagi. Dapat pindah? Mana tengok? Esok last day cikgu ajar awak. Cikgu nak habis physical. Cikgu dapat pindah. Dan 4 tahun Nana mengajar kat Johor, memang sedih nak tinggalkan semua. Ni Nana pindah ni, Nana tak tahulah siapa nak ganti ajar diorang ni semua. Tengoklah, bagi tahu last minute pun ada je benda yang diorang nak bagi. Macam manalah Nana tak sayang kat budak-budak ni. Dia yang Nana ajar daripada diorang darjah 1 lagi. Memang berat hati nak tinggalkan semua. Korang doakan Nana tahu, semoga proses Nana pindah ni dipermudahkan. Doakan Nana juga, semoga kat sekolah baru nanti Nana ada kawan. Sekarang saya nangis saja setengah rumah kat teacher pindah. Nana tak suka babai-babai ni, sebab sekali kalau Nana start menangis, susah Nana nak berhenti. Memang berat hati betul nak tinggalkan Johor ni. Teacher, jangan pernah buang kertas ni ya. Ulang selain teacher. Lepas cikgu Nana tolong buatkan surat, GB sign kan, banyak kena settle sebelum Nana pindah.